Siapa percaya simpan emas untuk kaya dengan emas bersama kami, join kami. Tugas kami Dealer Public Gold di bawah bimbingan saya, kami tak jual emas. Kami fokus bagi ilmu. Apa ni, penyimpan emas yang berilmu tak akan jual emas dia kecuali dalam 3 keadaan. Walaupun harga emas dah naik banyak. Bayangkan tuan-puan, 16 tahun yang lalu saya beli emas 1 gram tak sampai 150. Hari ni dah cecah 700 segram. Dah berapa kali ganda tu? 4-5 dah nak masuk 5 kali ganda dah. Berbanding 16 tahun yang lalu. Tapi tuan-puan, realiti daripada 16 tahun yang lalu sampai sekarang, saya tak pernah jual emas yang saya beli, saya simpan dan saya kumpul setiap bulan. Tak pernah jual. Jadi kadang-kadang ada orang yang tak tahu, dia sindir. Kenapa Dealer Public Gold tak jual emas? Sebab dia bukan ada emas. Bukan tuan-puan. Kenapa kita tak jual emas? Sebab nak tuan-puan kaya. Betul tak? Tuan-puan, Dealer Public Gold ni, Public Gold bayar insentif 1%. Paling banyak 2%. Kalau kami jual emas, kami boleh dapat lebih banyak daripada tu. Kan, tuan-puan tengok harga Public Gold kan, dia ada buy, sell, PG buy, PG sell. Kan ada perbezaan tu, berapa persen? Berapa persen paling tinggi? 9%, paling kecil 6%. Kalau kami jual emas, kami boleh dapat untung 6-9%. Tapi kenapa kami tak jual? Di bawah bimbingan saya, kami semua tak jual emas. Tuan-puan, yang jual emas Public Gold, tuan-puan beli direct dengan Public Gold. Fokus kami ialah bagi tuan-puan ilmu. Kalau kami jual emas, kami tak boleh fokus bagi tuan-puan ilmu. Sebab kami akan fokus pada margin. Lagi pandai penyimpan emas, lagi kita tak boleh buat untung. Sebab customer tu cerdik. Customer tu akan cerdik, nanti dia akan compare harga sana, compare harga sini. Kita duduk offer harga. Tak, kita tak. Belilah dengan Public Gold tuan-puan. Kalau tuan-puan rasa ada tempat lebih baik, pergi beli dekat luar pun okey. Siapa percaya simpan emas untuk kaya dengan emas bersama kami, join kami. Tugas kami Dealer Public Gold di bawah bimbingan saya, kami tak jual emas. Kami fokus bagi ilmu. Tak apalah Public Gold bayar insentif 1%, 2% kami terima. Sebab endingnya kaya. Sebab 15 tahun yang lalu, saya seperti dengan tuan-puan. Saya kalau datang event macam ni, saya datang ni naik motosikal. Motosikal kapcai saja. Tak kaya tuan-puan. Sebab apa? Bila bawa kereta, parking bawah ni mahal tau. Betul tak? Sehari RM30. Oh, banyak benda boleh buat tu. Parking saja belum kira tol tau, RM30. Jadi saya datang nak ilmu, saya akan bawa motosikal. Sebab mahal. Saya macam kalau tuan-puan level saya, maksudnya lagi 15 tahun tuan-puan akan lebih kaya berbanding saya lah. Lagi 15 tahun. Kalau siapa bermula hari ni. Okay? Jadi saya bermula macam tu. Saya pun nak siapa bermula macam saya 15 tahun yang lalu. Saya tahu dia datang dengan 1001 harapan. Dia nak ubah hidup, dia nak jadi lebih kaya. Jadi fokus kami bagi tuan-puan sebanyak mungkin ilmu. Mudah-mudahan dengan ilmu boleh mengubah kehidupan tuan-puan dan ahli keluarga tuan-puan. Okay? InsyaAllah. Pandang-pandang hati berkenan, tidur malam wajah terbayang, renung-renung hati keliru. Siapakah di hatimu? Jeling-jeling mahu memandang, dua mata bertentang mata, harap-harap pula bertemu, bimbang nanti resah menunggu. Stay humble. Saya ada bajet sekitar RM300,000 yang mana sesuai simpan di SP ataupun alihkan dalam bentuk emas. Puan Alia dan Cik Farid mempunyai modal yang sama iaitu RM300,000. Tetapi Puan Alia simpan di SP selama 3 tahun. Bayangkan dengan RM300,000 pada tahun 2023 Puan Alia boleh beli 1 kilo. Tapi Puan Alia simpan terus dalam ASP. 3 tahun Puan Alia mendapat dividen sebanyak RM53,000 mengambil kira dividen secara purata
5.75% setahun. Duit Puan Alia dalam SP sudah berganda menjadi RM353,000. Siapa yang nak bagi kita duit RM53,000, betul tak? Beza pula dengan Encik Farid. Walaupun Encik Farid ada modal yang sama, Encik Farid tidak simpan dalam SP, tapi Encik Farid beli 1 kilo. 2023, 1 kilo dianggarkan sekitar RM290 ke RM300 per gram. Alia simpan di SB, Encik Farid beli 1 kilo. Setelah 3 tahun, Encik Farid tak dapat dividen seperti Puan Alia. 3 tahun simpan 1 kilo, dia tetap 1 kilo yang sama. 1 kilo tak akan berganda menjadi 2 ataupun 3 kilo. 1 kilo itu tidak memberikan dividen. Apa keuntungan emas 1 kilo? Yang Encik Farid miliki sudah tidak bernilai RM300,000. Hari ini, jika tuan-puan nak beli 1 kilo yang sama, ke RM568,000. Jika nak jual, dengan tolakan spread 6%, Public Gold akan ambil sekitar RM534,000. Ini bermaksud, kenaikan harga 1 kilo melebihi daripada RM200,000. Dan jangan lupa, dengan peratus kenaikan, tolak zakat 2.5%. Pak macam kenaikan 1 kilo ni begitu banyak, lebih daripada RM200,000. Beza pula dengan Puan Alia, hanya RM53,000. Adakah ini bermaksud emas lebih menguntungkan? Saranan pakar kewangan nombor 1 Malaysia, Tuan Azizi Ali, kata beliau simpanan di SB cukup 3 ke 6 bulan gaji, selebihnya tukarkan dalam bentuk emas fizikal yang lebih terjamin nilainya dalam jangka masa panjang. Bajet sekitar RM300,000 dan tak mahu digunakan dalam jangka masa terdekat. Kenapa Public Gold, tuan-tuan? Yang pertama, simple saja. Public Gold tak berhenti bagi ilmu. Tak berhenti bagi ilmu. Bukan emas yang menjadikan kita kaya. Yang menjadikan kita kaya ialah ilmu tentang emas. Public Gold tak pernah berhenti, tuan-tuan, bagi ilmu. Okay? Sebab tu, tuan-tuan, kalau ada skim cepat kaya bertopeng kat emas, musuh utama dia adalah dealer Public Gold. Cuba tuan-tuan perhati, skamer-skamer emas, dia tak bermusuh dengan ejen emas, company emas lain. Tak ada. Public Gold je musuh dia. Sebab apa? Kita sentiasa bagi ilmu yang betul. Orang marah bila kita bagi ilmu yang betul. Orang akan cakap kita dengki. Bukan dengki. Kita tak kacau pun orang jual beli emas yang betul tu. Beli emas dapat emas, tak kacau pun. Tapi kalau kita nampak benda tu nak scam masyarakat, kita kena remind. Sebab itu tanggungjawab bagi orang berilmu. Saya dah banyak kali, tuan-tuan, dah banyak zaman dah kena kecam. Kena kecam, kena attack. Zaman Tok Belagak lagi. Tok Belagak memang kenal saya dan dia memang tak suka saya. Dia gelarkan saya Barwa Cina. Saya bukan masalah Cina ke masalah Melayu, bukan. Bahkan sekali yang menipu, Melayu. Yang menipu tu semua Melayu. Bukan masalah Cina Melayu. Yang salah-salah lah. Yang terbaru ni, kita ajar beli 1 gram, dapat 1 gram. Dia ajar tak ada cara lebih baik lagi. Beli 1 dapat 10. Sekarang apa jadi, tuan-tuan? Jatuh terduduk. Bila saya cakap beli emas dapat emas, orang cakap ini teknik kuno. Dah ketinggalan zaman. Kita beli 1 dapat 10. Akhir sekali, 1 pun tak ada. Apa jenama emas terbaik dekat Malaysia ni? 1 minit, 1 ilmu emas. Ada banyak sebenarnya, tapi 4 jenama ni yang paling tinggi reputation dan dia punya platform untuk kita beli tu pun reliable lah. Yang pertama, Kijang Emas. Dijual oleh beberapa branch Maybank yang terpilih. Dia punya harga dan spread tu rendah, tapi stok dia tak mudah nak dapat. Dan syarat untuk jual balik pun cerewet. Kalau ada cala sikit, memang Maybank dah tak nak terima. So, kita akan rugi banyak lah dekat situ. Yang kedua, UOB Bank. UOB banyak jual emas jenama antarabangsa. Dia sama juga macam Maybank tadi. Harga dan juga spread tu rendah, tapi stok tak mudah nak dapat. Dan syarat nak jual balik tu dia cerewet sikit. Yang ketiga, Bank Muamalat. Bank Muamalat dia jual emas Perth Mint dan dia tawarkan emas fizikal dan juga akaun emas. Antara pilihan emas fizikal yang kita boleh keluarkan 5 gram, 10 gram, 50 gram dan 100 gram. Dia tak adalah yang kecil-kecil tu. Dan yang terakhir, ini pilihan 80% rakyat Malaysia. Dah hampir 3 juta orang memilih Public Gold untuk membeli emas pelaburan. Sebab Public Gold ni dia mudah. Dia boleh beli emas melalui app saja. So kalau kita nak dapatkan emas, boleh dapatkan melalui Postgold Insurance ataupun di branch. Yang terbaru, kita boleh ambil emas di mesin ATM. Dan emas Public Gold ni diterima meluas oleh Arah Nur.